Bang, orang anxiety, orang yang ada GERD, orang yang ada gastrik, boleh ke makan ni? Boleh ke makan roti-roti macam ni? Eh? Boleh je. Jadi tak boleh tu, kalau kau makan dengan perut kosong, kalau kau punya perut asid tinggi, kau punya apa tu, yang dalam perut kau tu teruk. Faham tak? Jadi, yang join program saya, yang join saya punya program, semua boleh makan. Tak ada masalah. Dia kata, bang, ada yang mesej saya, dia kata, boleh ke bang nak makan apa? Nak makan roti macam gini, boleh ke? Boleh. Saya tak kata tak boleh. Makanlah, korang nak makan, makanlah. Korang nak makan, makanlah. Siapa marah? Ambil lah apa yang korang suka. That's why, bila anda jaga makan, ada orang kata apa? Oh, saya pantang makan bang, saya tak boleh nak makan ni, saya tak boleh nak makan tu. Sebab kau pantang makan. So, bila kau pantang makan, kau jadi stres. Sebab kau nak makan ni tak boleh, kau nak makan tu tak boleh, kau nak minum ni tak boleh, kau nak minum tu tak boleh. Sebab kau pantang makan. Jadi, jangan pantang makan. Jaga makan. Bila kau jaga makan, waktu-waktu yang dibenarkan untuk kau makan benda macam roti, macam lagi apa. Kau nak pergi mall macam ni, kau nak makan makanan dekat mall, tak ada masalah. Cumanya yang pentingnya jaga makan, bukan pantang makan. Okey? Bayar dulu.